Alright guys, sangat selesa tunggangannya. Ini adalah first impression saya bawa Modena Z15 GT ni, yang saya bawa keluar dalam 3 hari. Semua memang sangat selesa tunggangan serta enjin yang lancar. Memang the best sebab saya dah bawa sebelum ni RSX, RS Rider, dan saya rasa ini adalah motosikal yang sangat selesa untuk ditunggang untuk jangka masa yang lama. Kalau dibandingkan dengan Suzuki Raider, Suzuki Raider ni memang power, tapi dari segi keselesaan untuk berat badan macam saya ni, memang tak berapa okey lah. Jalan jauh memang rasa sakit pinggang. Ini saya ride lama juga atas motor ni, memang tak rasa lenguh. Alhamdulillah guys, syukur. Tepat pilihan saya, memang tepat. Sangat stabil, sangat kita rasa motor ni sangat selesa lah. Dia tak rasa teruk sangat, vibration tu tak rasa lah. Dia mungkin dari segi, kalau orang kata vibrate tu, kita kena tengok dari segi vibrate tu tahap macam mana. Jadi saya tak rasa dah dia terlalu teruk. Dari segi gegaran dia tu tak ada langsung lah. Jumpa dah enjin single champ sos tiram di hadapan. Itu dia Yamaha Y16 Y15. Oh, nampaknya mereka sedang memerhatikan saya dan cucuk. Nampak dia ikut belakang balik. Tadi saya laju, dia orang tak laju, tapi dia orang dah laju pula. Nak tengok ZGT lah tu. Dia punya, kita rasa masa kita ambil cornering ni memang sedap lah. Cornering dia pun cukup best. Saya rasa motor ni boleh, kalau kita nak turun untuk layan cornering, memang sedap. Sebab dia tak rasa macam kalau saya bawa lu Suzuki Raider tu, dia macam kita nak turun tu gayat sikit, sebab body dia hyper and bond macam tu. Tapi yang ini dia rasa okey lah. Kita nak turun tu dia macam melayan kita untuk turunkan lagi corner. So the first impression video ni diambil pada bulan 11. Saya adalah pemilik yang ke-300. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.
telinga, walau banyak